Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. So, kisah seram pada malam ini ada satu je kisah seram tapi panjang and kita akan baca sama-sama. Aku pun tak baca lagi and macam biasa di end of this video kita akan bagi rating. Alright. So, without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama. Jom, let's go. Aku kerja tayang filem di Pawagam lama, tepi Sungai Kedah, Alor Setar. Pawagam tu tutup tahun 85. Tapi setiap malam pukul 12, projektor di bilik atas berputar sendiri. Sudah. Kerusi baris baling belakang berbunyi. Macam ada orang duduk tengok wayang. Malam tu aku naik pi tengok. Tak perlu. Kalau pukul 12 malam, projektor terbuka sendiri, lepas tu tiba-tiba dengar ada orang duduk tengah tengok wayang. Tak perlu cek. Itu bukan manusia. Lepas tayangan malam tu, aku matikan lampu dewan. Biasanya aku terus balik. Tapi malam tu hujan lebat, aku tunggu kat bilik projektor bawah tangga. Pukul 12 malam, aku dengar bunyi pelik. Dari bilik atas, bunyi macam roda besi berpusing. Pelan, macam projektor tengah malam. Tapi projektor tu dah aku matikan. Aku fikir mesti bunyi pipe. Tapi bunyi pipe tak macam tu. Bunyi tu macam orang pusing pemutar filem. Berhenti jap. Lepas tu, pusing balik. Okay. Esok pagi aku buka dewan, semua kerusi kemas. Kecuali satu. Kerusi baris paling belakang. Tepi tingkap, kerusi tu terbuka macam orang baru je bangun. Aku tutup balik. Petang tu Tauke tanya aku, malam tadi ada orang main dalam dewan ke? Aku cakap tak ada. Tauke senyum. Dia cakap, malam-malam jangan duduk dalam dewan sorang-sorang. Sudah. Aku tanya awak. Tauke tak sahut. Dia pandang tingkap atas, lepas tu turun. Kalau Tauke tu dah cakap macam tu, dia dah bagi warning macam tu, faham-faham je lah ya. Tolonglah dengar cakap dia. Malam ketiga, aku bawa lampu suluh. Pukul 12 kurang, aku dah duduk dekat tangga menuju bilik atas. Bunyi projektor tu mai tepat pukul 12. Maknanya tepat-tepat pukul 12 malam bunyi projektor tu buka. Aku panjat tangga, pintu bilik projektor tertutup. Tapi dari bawah pintu, ada cahaya. Lampu projektor menyala. Aku tolak pintu. Bilik tu kosong. Projektor berputar. Filem tengah main tapi tak ada siapa pegang. Okay, aku pandang skrin. Kat skrin, filem hitam putih. Gambar dewan Pawagam. Dewan tu penuh orang. Tapi orang tu semua beku. Tak ada seorang bergerak. Astaghfirullahaladzim. Seramnya. Aku turun balik ke dewan. Lah ni aku faham sikit. Filem yang tengah main tu rakaman Dewan Pawagam ini. Zaman dulu, orang dalam filem tu pakai baju kemas, rambut sisir rapi. Aku tengok kerusi baris belakang dalam filem tu kosong. Lepas tu aku perasan satu benda. Kat tengah dewan, dalam filem tu, seorang lelaki tengah berdiri. Baju putih. Dia pandang ke arah kamera. Macam dia tahu dia dirakam. Aku pandang balik, lepas tu dalam filem tu, lelaki tu angkat tangan, lambai kat aku. Oh my god. Seramnya. Aku jatuh terduduk. Lelaki dalam filem tu senyum. Lepas tu dia nak tunjuk ke atas, ke arah bilik projektor. Aku pusing, tak ada apa. Bila aku pusing balik, filem dah tukar gambar. Skrin putih, bunyi filem habis, projektor berhenti sendiri. Aku duduk diam dalam gelap. Lepas tu aku dengar bunyi kerusi baris belakang terbuka. Macam orang bangun. Langkah kaki atas, lantai kayu, pelan-pelan mai dekat. Aku pejam mata. Bila aku buka, senyap. Tak ada siapa.
Wow. So ni basically tempat wayang yang keras lah basically kan. Okay. Esoknya aku tanya orang lama dekat Pekan. Aku jumpa Makcik Timah umur 70 lebih. Dulu dia jual karipap depan pawagam tu. Bila aku sebut pasal bunyi projektor malam, dia terus senyap. Sudah. Lepas tu dia cakap pelan. Pawagam tu tutup sebab ada satu malam yang orang tak nak ingat. Tak ada kaitan dengan penonton. Aku tanya, malam apa? Dia pandang kiri kanan. Malam tayangan terakhir. Tahun 85, aku tanya apa jadi? Dia cakap, tanya Tauke lama. Kalau dia berani cakap. Tauke lama tu nama Pak Ngah. Umur 80. Rumah dia tepi masjid. Aku pergi jumpa. Pak Ngah dengar cerita aku sampai habis. Muka dia kekal. Lepas tu dia cakap, hang patut tak payah susah-susah. Kerusi baris belakang tu penunggu dia. Memang. Aku tanya siapa? Pak Ngah tarik nafas panjang. Nama dia Deris. Dulu dia penjaga pawagam. Dia yang jaga pawagam tu dari tahun 60-an sampai malam terakhir dia mati dalam pawagam itu. Adakah Deris ni lelaki yang pakai baju putih yang berdiri kat tengah-tengah seat tu yang dia nampak tu? Adakah itu Deris? Seramnya. Pak Ngah sambung cerita. Malam tayangan terakhir tu, pawagam main filem Melayu lama. Dewan penuh. Deris mainkan filem dari bilik atas. Tayangan habis pukul 11. Penonton balik. Tauke kunci pintu. Tapi esok pagi, Tauke jumpa Deris kat dalam bilik projektor. Duduk dekat kerusi, tengok skrin. Skrin menyala. Filem tengah main. Tapi filem tu dah habis malam tadi. Tauke panggil. Deris dah sahut. Deris dah sejuk. Mati tengah tengok filem yang dakta. Misterinya macam mana Deris boleh mati kat dalam tu? Doktor cakap Deris mati sebab jantung. Tapi Pak Ngah tak percaya sebab muka Deris tak macam orang sakit. Muka dia tenang, macam orang tengah tengok benda yang dia tunggu lama. Gitu Lepas tu, Pak Ngah cakap satu benda lagi. Sebelum Deris mati, ada orang dengar Deris bercakap seorang-seorang dalam bilik projektor. Sudah. Setiap malam pukul 12, Deris cakap dengan seorang yang dakta. Deris cakap, sabarlah, sabar. Aku mainkan tayangan tu untuk hang. Satu hari nanti, hang tengok sampai habis. Sudah. Deris ni ada bela apa-apa ke? Dia ada bela something ke? Takutnya. Aku tanya Pak Ngah, Deris cakap dengan siapa? Pak Ngah senyap lama. Kat Dewan tu dulu, tahun 60-an, ada satu perkara. Budak kecil sangat. Mak dia bawa tengok filem. Masa tayangan, budak tu hilang, tak jumpa. Tak ada pintu keluar yang terbuka. Tak pernah terjumpai. Deris masa tu kerja baru setahun. Setiap malam pukul 12, dia mainkan filem untuk budak tu. Tunggu budak tu mai tengok. Sampai dia mati, tak pernah jumpa. Asal, jap. Aku tak faham. So basically, ada budak hilang. Lepas tu dia mainkan filem untuk kasih budak tu tengok. Okay. Lepas tu aku faham sikit demi sedikit. Filem yang main sendiri malam tu, filem terakhir yang Deris mainkan. Tayangan untuk budak tu. Tapi tayangan tu tak pernah habis. Ada satu bahagian filem yang hilang. Bahagian akhir. Deris mati sebelum sempat habiskan janji dia. Budak tu masih tunggu. Sebab tu setiap malam pukul 12 kerusi tu berbunyi. Budak tu mai. Tengah tengok tunggu tayangan habis. Tapi tayangan tu tak pernah habis. Basically budak tu hilang. And Deris ni mainkan movie tu untuk kasih budak tu tengok. Walaupun budak tu dah hilang. Yang tu aku tak faham lah. Lepas tu sejak Deris mati, sebelum dia sempat habiskan tayang filem tu,
So budak tu walaupun Deris dah mati, budak tu hari-hari datang nak tengok balik filem tu. Tapi tak pernah habis. Aku cari kat store belakang pawagam, kotak lama, penuh debu. Kat dasar kotak tu, aku jumpa satu gulung filem. Kotak dia tulis tangan lama, bahagian akhir. Aku buka, filem tu masih elok. Aku pegang, tangan aku sejuk. Macam filem tu tahu aku dah jumpa. Malam tu aku buat keputusan, aku pi bilik projektor, aku pasang filem tu. Aku turun ke dewan, aku duduk kat kerusi baris belakang. Kerusi tu aku tunggu. Berani dia. Berani betul. Kalau aku tak berani, aku dah dengar cerita macam tu, aku caw je. Pukul 12, projektor hidup sendiri. Skrin menyala, filem main semula. Dewan dalam filem tu penuh. Lelaki baju putih tu main lagi. Dia main lagi. Kali ni dia tak lambai. Duduk kat kerusi depan macam penonton biasa. Filem sambung main sampai bahagian yang aku pasang. Kat skrin, budak kecil tu muncul. Jalan lalu baris kerusi, pi ke arah skrin. Kat hujung dewan ada orang perempuan, mak dia. Budak tu pusing, pandang ke arah kamera, senyum. Lepas tu, dia masuk dalam cahaya. Filem habis, projektor berhenti. Seram lah cerita ni. Dewan senyap. Aku duduk lama kat kerusi tu. Tak ada bunyi, tak ada kerusi berbunyi, tak ada projektor, semua senyap. Esok pagi aku bagi tahu Pak Ngah. Pak Ngah dengar, lepas tu dia cakap, tayangan dah habis. Deris dah jumpa budak tu. Sebulan lepas tu, pawagam tu diroboh. Jadi tempat letak kereta. Aku pi tengok depa roboh. Bila dinding bilik projektor jatuh, aku dengar bunyi besi jatuh. Macam projektor tu menyerah. Sampailah ni, aku duk pernah pi pawagam lain sebab aku tahu pawagam tu tak pasal filem, pasal orang yang tunggu. Deris dah habis tunggu. Budak tu dah habis tunggu. Depa tengok tayangan terakhir sama-sama. Tapi setiap kali pukul 12 malam aku lalu depan tempat letak kereta tu, kadang-kadang kat celah lampu jalan aku nampak dua bayang duduk tengok jalan. Macam tengok tayangan yang tak ada skrin. Aku cuma fikir ada tayangan yang dah habis dan ada yang masih tunggu. Wow. So basically ada lagi selain daripada budak tu atau Deris yang tengok, yang tengah tunggu filem, ada lagi roh yang tak aman. Wow. Creepy cerita ni. Creepy. Aku bagi 10 out of 10. Aku tak sangka kerja sebagai pawagam ni boleh jadi seram macam ni. Damn, seram siut. Okay, so itu sahaja video pada hari ini guys. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.